kemudiannya kamu akan dikembalikan, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, asfal as-safilin, tempat paling rendah sekali. Tempat paling rendah sekali maksudnya apa? Neraka paling rendah ataupun tempat paling hina. Kan bila sebut rendah ni tempat paling hina, paling bawah sekali. Di sini ada dua perbahasan. Satu ialah setelah mana ciptaan manusia paling hebat ini, kemudian yang kami kembali ke tempat paling bawah, artinya seseorang itu dikembalikan ke neraka paling bawah sekali. Walaupun ciptaannya sempurna, tapi dia gagal dalam iman kepada Allah, tempat dia neraka paling bawah. Satu. Pandangan yang kedua, pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berlainan sikit. Dia kata apa? Ini bermaksud kepada ayat ini bermaksud apa? Orang yang dulunya sempurna pada akalnya, kemudiannya dikembalikan tempat paling bawah, dia kembali ke tempat seperti mana orang nyanyuk. Jadi macam baby balik, macam mula-mula dia beranak mai ni, makan kena bersuap, kencing dan tunjuk tandas, kencing dan berak dia kena lap. Dia dah tak ada dah. Maknanya apa? Segala yang dulu dia boleh buat, seperti mana solatnya, seperti mana puasanya, seperti mana dia bersedekahnya, baca Qurannya, kena tempat paling bawah sekali. Maksudnya apa? Dia jadi nyanyuk atau apa ni, sakit ke yang teruk, dia jadi orang macam awal balik, semua diuruskan oleh orang lain. Kata Ibnu Abbas. Timbul soalan, adakah orang yang nyanyuk ataupun orang yang sakit teruk, orang yang dah tak boleh buat dah amalan seperti kita dah buat sekarang ni, tuan-tuan main tunggu dekat kuliah, memang rutinnya muka yang sama ramai, orang yang sama yang berminat dengan kuliah ni. Jadi rutin kita sampai kan hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sampai Allah kata cok bagi kita semua, hang ni memang orang benar, memang jenis perangai suka main kuliah, hang memang rutin, hang main sembahyang jemaah, sampai cok kat dia. Tuan-tuan, main time sakit, time nyanyuk, boleh main lagi tak? Tak main dah. Maka perbahasan dia, adakah terputusnya akan pahala jika dia kena macam ni? Dia dah nyanyuk, tak boleh nak buat dah, tak boleh main, tak boleh puasa dah, hilang dah pahala puasa Isnin Khamis dia? Hilang lah. Ulama kata hilang lah pahala dia. Ada orang kan fikir habis lah pahala dia. Kuliah tak boleh main dah, habis dah, apa pun tak boleh buat dah. Adakah hilang? Jawapan dia tuan-tuan, tengok pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6. Kata Ibnu Abbas, ayat ke-6 menjawab soalan ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa dia? Kecuali orang-orang yang beriman, semua akan terputus habis. Semua terputus pahala kebajikan apa tak ada arah. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka falahum, maka bagi mereka ini ajrun, pahala, ghairu mamnun, tidak akan terputus lagi, tak ada putus dah. Maknanya apa? Walaupun dia tak main kuliah, walaupun dia tak puasa dah Isnin Khamis, walaupun dia tak baca Quran dah, walaupun dia tak bersedekah dah, tapi oleh kerana dah jadi tabiat dia pada ketika dia sihat dan ketika dia duduk elok, duduk atas katil hospital, tetap pahala tu sampai pada waktu yang biasa dia duduk buat. Ibnu Abbas kata ini bermaksud pada ayat ini. Tu yang ajrun ghairu mamnun, tak putus dah. Tuan-tuan, yang ni kita nak cari. Ni yang kita nak cari ni, ketika sihat elok ni, yang ni kita nak cari. Betul tuan-tuan, surah At-Tin ni membawa makna besar kepada kita semua. Kita nak cari yang ni, buat benda sampai jadi tabiat, dan tabiat itu membawa kebaikan selepas masa waktu kita tak mampu nak buat dah. Ni duduk sombong ni, ada pakai oksigen dah, duduk hap dah, tapi kawan ni orang kaki jemaah semayang, tak dengar apa dah, ventilator duk pakai dah, duk intubate lebih dah dia, habis tak boleh buat apa dah. Macam mana keadaan dia tu? Tetap Allah bagi kat dia pahala, tetap bawa dia, malaikat bawa kat dia ni pahala untuk dia, ditulis pahala untuk dia
walaupun dia tak buat benda tu pada ketika itu. Sebab apa? Dia hatta yuktaba 'indallah as-siddiqa, sebab dia membenarkan akan apa yang dia selalu buat ni. Tuan-tuan, besar nak mana ayat ni, besar mana ayat surah Tin. Baik tuan.